berputar di penghujung waktu. Fitnah menyelinap di setiap penjuru, mencari sinar dalam gelita. Lihatlah dunia yang kian menua, yang batil disanjung indah di pandangan mata, yang benar diasing dihimpit sengketa. Di depan mata yang penuh dusta, manusia berlari mengejar bayangan. Lupa syurga itu penuh pengenangan. Pandanglah ke hadapan, dunia dusta terbentang luas, penuh kepuraan, namun jalan ke taman syurga penuh onak, mendaki dan tertunda. Sadarilah wahai insan, dunia ini hanya persinggahan yang sementara. Jalan ke syurga memang berliku, tapi di sana janji yang abadi. Wahai sahabat, dengarlah pesanan di akhir zaman. Jaga lisanmu, kerana setiap kata adalah amanah. Jangan biarkan ia menjadi fitnah. Gunakan lidah membina ukhuwah, bicara yang baik membawa rahmah. Wahai manusia, dengarlah amaran, jaga lisanmu dari api kehancuran. Kata-katamu bukan sekadar bunyi, ia amanah yang bakal saksi di mahsyar nanti. Jangan bicara jika hanya menambah duka. Jangan berbohong demi dunia yang sementara. Satu bait kata mampu meruntuhkan, satu fitnah tajam mampu menghancurkan. Jangan kau gadaikan syurga yang abadi hanya kerana ego yang menguasai diri. Diam itu emas, jika bicara itu racun. Simpanlah lisanmu santun, lidah yang lembut lebih tajam dari pedang, mampu menghumbanmu ke lembah yang garing. Setiap fitnah yang kau sebar hari ini akan menjadi rantai yang mengikat diri. Wahai sahabat, dengarlah pesanan di akhir zaman. Jaga lisanmu, kerana setiap kata adalah amanah. Jangan biarkan ia menjadi fitnah. Gunakan lidah membina ukhuwah, bicara yang baik membawa
sebelum nafas terhenti di kerongkonganmu.